cara yang paling senang kalau nak menabung di public good. 999,500 berapa gram? Okey. Kepada siapa-siapa yang ada duit dalam RM, macam mana kita nak tahu berapa gram emas yang kita dapat kalau kita simpan sebanyak RM500? Contohnya sekarang tuan-tuan, cara nak tahu macam mana senang sahaja. Dekat aplikasi Public Gold ni, siapa-siapa yang belum ada lagi boleh isi beg biru lah. Nanti saya akan ajar macam mana nak daftar. Dekat kita punya account ni tuan-tuan, kita tekan, kita boleh tengok berapa harga hari ni. Contohnya kalau tuan-tuan tengok hari ni, 1 gram harga dia RM500. Kalau RM100 dapat 0.2 gram. Bermakna siapa-siapa yang dekat sini alihkan duit sebanyak RM500, bermakna mereka dapat sebanyak 1 gram. Dan 1 gram emas ni akan dimasukkan ke dalam akaun emas macam ni. Ni akaun emas saya ada 66 gram. Jadi itu sahaja tuan-tuan, cara yang paling senang kalau nak menabung di public good. Yang pertama, isi sahaja beg biru, nanti saya akan ajar macam mana nak daftar akaun emas ni. Bila dah ada akaun emas ni dah akan masuk dekat sini. Bila dah masuk dekat sini, kita boleh pilih. Kita nak keluarkan fizikal tu dalam bentuk dinar atau dalam bentuk gold bar, tak ada masalah. Jadi siapa-siapa nak saya bantu boleh isi beg biru dekat bawah.